Ya, betul. Tapi ada perbezaan penting kat sini. Iqra adalah permulaan kenabian. Ia adalah perintah khusus daripada Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Fatihah pula adalah surah lengkap pertama yang diturunkan. Ia adalah permulaan kalam ilahi yang bukan ditujukan untuk Nabi seorang, tapi sebagai satu jemputan terbuka kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Sebab itulah nama dia Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Nama tu sendiri dah menerangkan fungsinya. Ia adalah kunci. Tapi bukan sekadar kunci untuk membuka helaian pertama Al-Quran. Bukan. Ia adalah kunci yang membuka pintu-pintu ilmu, yang membentangkan jalan-jalan hidayah, dan yang paling penting sekali, ia adalah kunci untuk membuka mangga yang mungkin dah lama mengunci hati kita sendiri. Cuba kita renungkan sekejap betapa luar biasanya kenyataan ini. Surah Al-Fatihah bukan sekadar ulangan atau warisan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Tak, ia adalah satu anugerah yang benar-benar eksklusif. Satu hadiah yang sangat istimewa, khas untuk Nabi kita.